Happy birthday to you. Sini. Happy birthday, Hera. Makan kek. Makan. Okey, today 19 hari bulan November adalah birthday anak sulung ibu. So ibu nak pergi ambil kakak balik sekolah. Dan same time ibu nak hantar adik pergi sekolah. Kakak sesi pagi balik tengah hari, adik pula masuk sekolah sesi petang. So hari ni apa plan ibu? Hari ni plan ibu adalah nak bawa, lepas ambil Hera, ibu akan bawa dia pergi bonding dengan ibu, antara ibu dengan anak sulung ibu lah. So berdua saja, adik tak ada, ayah tak ada. Sebab ini adalah reward untuk Hera lah. Orang kata apa? Anak sulung ni kadang-kadang dia rasa dia tak didendang tau. Dia rasa diri dia macam tak diraikan. Hakikatnya dialah orang yang selalu diraikan dan akan dapat ekstra daripada adik dia. So hari ni plan ibu adalah nak bawa Hera pergi makan, and then kita akan bagilah kek sikit ke kat dia kan. So kita tengok kat mana ibu nak bawa dia makan. Adik, okey tak adik? Hari ni ibu nak bawa kakak pergi makan sekejap boleh? Ibu nak ambil kek. Ambil kek tak? Ibu pergi makan dengan Hera boleh? So nanti masa weekend nanti baru kita boleh celebrate sama-sama dengan dia, boleh? So hari ni ibu nak bagi masa dengan kakak lah. Ibu dengan kakak dia sekolah kan? Hari ni kita masuk rumah hantu kan? Okay, so okay boleh siap. Okay, so macam adik pun dia dah tahu hari ni ibu akan bonding dengan adik kakak dia. Dia tak ada rasa apa-apalah. Dia pun faham hari ni birthday kakak dia. Ibu dah cakap hari ni ibu nak bonding dengan kakak sahaja. Ayah pun tak ada, adik pun tak ada, adik ke sekolah. So masa balik sekolah ni je lah. Padahal selalunya setiap kali kakak balik sekolah memang dia selalu bonding dengan ibu. Ibu selalu bawa dia makan kan. Tapi hari ni adalah hari special sikit lah untuk dia kan. So ni ada kek ke. Padahal dulu ibu pun selalu juga kan, orang kata pergi makan dengan dia, ibu akan belikan dia satu slice walaupun bukan birthday dia. Sebab Hera ni jenis yang macam orang kata hadiah dia ni, dia tak ada meminta-minta tau. Dia tak ada minta-minta barang ke apa kan. Sebab benda tu memang diorang dah selalu dapat. Diorang lebih suka pada create a memory. Okay, maksudnya macam hari tu ibu belanja dia pergi apa nama ni, holiday staycation dekat tempat yang dia nak pergi, yang mandi swimming pool apa semua tu dia dah dapat. So kali ni ibu tak tahu macam mana nak orang kata create kenangan dia lah. Bonding dengan ibu dan anak ni, kita akan belanja dia makan lah. Mungkin kat sikit resepi ke, kita tengok lah macam mana. Okay adik? Okay adik boleh gerak lah. Bye-bye sayang, I love you, take care. Semua yang ambil care. Bye-bye. Happy birthday to you. Sini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dapat dia ke? Dari Safia. Okey, untuk Safia lah. Safia. Yelah, daripada Safia. Okey, ni kita akan buka kemudian. So, ibu nak bawa Hera. Ibu nak bawa Hera pergi makan. So, kakak nak makan dekat mana? Secret recipe. Secret recipe. Okey, jom. Kita akan bawa Hera ke secret recipe. Berdekatan dengan rumah je, tak payah jauh sangat lah. Jom kita masuk. Nak pilih kek ke? Kita tengok kek apa nak. Boston kek tu juga. Hera dah order kek. So lagi makanan santai. Dia suruh dia sendiri pilih kek. Dah sampai ke Hera. Suka lah? Suka? So Hera sendiri pilih kek ni tau. Dia suka kek ni. Ni kek favourite dia. Memang dia takkan tukar kek lain. Okay, happy birthday Hera. Makan kek lah? Makan. Okay, makan. Jadi kesiap sekejap. Makan sikit-sikit dulu. Jangan makan lagi. Ada spaghetti carbonara. Dia makan kek lah ni ya. Sikit. Hai, sedap tak? Carbonara ni favorite Hera. So dia makan ni. Habis makan. Nah. Dah lah Kak. Ya.
So ibu bungkuskan sekali untuk adik. Kakak dia dah dapat. So ibu berikan adik satu juga kek. So bila kita dah bawa si kakak makan, so ke adik kita tak bawa kan, so, kita belanja adik satu slice kek lah. So bila dah bayar tadi, dapat ni bila ini orang kata sempena birthday Hera lah. So walaupun ibu memang selalu bonding dengan Hera, tapi ini adalah hari special dengan Hera lah. Maksudnya bagi Hera makan, Hera pilih mana Hera nak makan, macam tu. Sampai ibu tetap tak ingat dekat anak ibu anak ibu yang seorang lagi tu kat sekolah tu, berikan dia satu slice kek juga untuk dimakan kat rumah sekejap lagi. So dah selesai. Hera pun kenyang ke? Kenyang. Kenyang. Apa yang paling best? Makan dengan ibu. Tak ada adik, tak ada ayah. Ini adalah bonding terbaik lah untuk anak sulung ibu dengan ibu. Jangan kata anak sulung tak dihargai. Ibu sangat menghargai anak sulung ibu ya. Yang duk korang kata duk ibu ni asyik marah. Tak ada. Tak ada marah bersebab kita happy-happy pun ada sebab dia ya. Ibu marah tanda dia sayang. Okay. So tapi memang acara setiap tahun lah anak ibu punya birthday mesti ibu akan celebrate tanpa gagal lah. Macam itu. Okay, at the same time ibu kena ingat juga anak ibu ada seorang lagi ya. Korang tanya, ayah tak ada ke? Ayah dia memang jenis tak makan kek dari ibu beli satu slice untuk adik. So ini ucapan ibu untuk Hera Mesri. Okay Hera, selamat hari lahir yang ke-10 tahun. Setiap tahun ibu mesti raikan Hera, betul atau tidak? Betul. Setiap tahun so hari ni adalah bonding ibu dengan anak ibu, anak sulung ibu lah. Ibu tak nak dia rasa, walaupun ibu tahu dia tak pernah rasa pun yang ibu pilih kasih ke, ataupun dia tak pernah lagi rasa tak dihargai ke. Dia memang tahu siapa ibu dia. So semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, menjadi anak yang hebat dunia akhirat, membanggakan ibu ayah, sihat selalu, sentiasa mendoakan ibu dengan ayah. Semoga menjadi anak yang cemerlang dunia akhirat. Okay? Okay. So sukses Sarah, sudah 10 tahun ni. Okay? Cepat membesar pula. Alhamdulillah. Itu saja. So ini adalah bonding ibu dengan anak untuk celebrate birthday Hera. So for the next nanti ibu akan celebrate lagi lah kot. Dia banyak celebrate dia ni. Lepas tu dengan ibu, dengan ayah, dengan adik pula. Macam gitu. Ya, beruntungnya dia ni. Dapat lebih. Dengan ibu je. Dengan esok dengan adik dengan ayah pula. Macam gitu. Tapi weekend lah biasanya kan sebab ayah kerja kan. So itu saja. Happy birthday to you Hera. Terima kasih ibu. I love you so much. I love you too ibu.